Tuan, saya affiliate baru seminggu ya. Macam mana saya boleh bantu? Tahniah dah join affiliate. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau buat betul-betul tu cerah masa depan tu. Salam kenal semua. Selamat malam. Dah pecah telur cuma susah nak convert sale. Dah pecah telur tu convert sale lah tu. Buat video macam mana? Jemput minum guys. Maksudnya nak naikkan sale. Oh, nak naikkan sale. Kalau nak naikkan sale, tuan kena konsisten kan. Tuan kena buat lagi sebanyak mungkin barang. Supaya barang yang bagi sale tu, dia ada lebih banyak lagi. Kita panggil dia winning product. Kalau tuan ada satu je tak cukup. Sebab affiliate ni adalah game of numbers. Buat satu tak cukup. Kita kena ada numbers. Lagi banyak winning product tu, lagi banyak seller kita akan jumpa. Lagi banyak seller kita akan jumpa, lagi banyak potensi kita punya video-video seller akan run ads. Last sekali game kita kat affiliate ni, seller run ads. Itu kita nak. Sehari buat berapa? Minimum 10 tuan. Kalau tuan nak nampak hasil cepat. Kalau tuan buat satu bukan tak boleh. Cuma dia keras sikit lah. Progress tu lambat. Selamat datang semua kawan-kawan yang baru masuk. Salam terawih yang ke-5. Betul je? Ke-5 kan? Selamat datang. Salam kenal. Saya Syafiq Imam Bro. Seorang usahawan sepenuh masa. Saya panggil saya usahawan lah Sebab usahawan ni adalah orang yang memberi manfaat. Dia ada team, kemudian dia ada office, kemudian dia ada banyak rangkaian produk. Kalau saya meniaga satu je, itu nama dia peniaga. Tapi saya panggil diri saya usahawan lah. 10 video lain-lain produk atau boleh sama. Maksudnya 10 video 5 produk. Okey. Bercakap atau tunjuk je okey. Better bercakap lah tuan. Minimum pun voice over. Istilah dia bukan barang lain-lain ke ataupun barang sama. Yang kita kena ulang-ulang buat tu adalah video yang barang bagi sale. Kita kena ulang-ulang buat video barang yang bagi sale. Itu kita panggil winning product. Tapi sebelum tu guys, saya punya suara boleh dengar ke? Korang boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Malam ni agak terlewat sikit. Macam saya cakap petang tadi. Macam nak tahu ada winning product tu? Ada sale je winning product tu. Tuan buat dulu 10 barang, ada sale ulang lagi tambah lagi barang baru. Ada sale kat barang baru tu, ulang lagi barang tu. Ulang lagi barang tu. Sampailah winning product tu ada banyak. Maksudnya ada banyak tu kan. Setiap hari tu, ada 10 barang yang bagi sale. Tiap-tiap hari kena ulang barang tu. Untuk awal-awal ni, kalau barang yang ada sale tu tak banyak, maksudnya winning product tak banyak. Bila winning product tak banyak, nak naikkan volume tu susah. Faham tuan All the best tuan. Kalau tuan nak belajar free, tuan pergi tengok dekat saya punya YT. Tuan subscribe dekat YT saya. Kat situ ada koleksi-koleksi live saya yang lepas-lepas. Tapi kalau tuan nak belajar lagi detail, tuan pergi tekan link kat bio tuan. Saya ada sediakan 16 video. Muntah nak belajar. Kita tak perlu ikut niche. Tak perlu tak? Saya follower baru 300 sebab dah boleh buka kuning. Betul. Ada yang follower tak banyak pun boleh buat beg kuning. Sehari 3-4 BTT alhamdulillah tuan dah nampak progress. Hari-hari ada sale walaupun sikit. Itu baru 3-4 BTT. Cuba kalau 10 BTT kat. Macam mana pergi dia? Follower penting ke tak penting? Duit lagi penting.
Follower ni kalau tak cukup 1000 untuk dapat beg kuning, buat cukup bagi sampai 1000 je. Okay. Dan affiliate tak payah pakai niche. Kalau affiliate ikut niche, memang susah nak pergi. Belum masanya lagi. Nak ikut niche bila? Nanti. Bila video dah banyak, korang dah jumpa dah. Korang punya niche tu kat mana, baru buat niche. Awal-awal ni tak payah main niche lagi. Sebab kita pun tak tahu barang mana yang kena dengan kita. Sekarang tengah usaha 10 BTT. Semoga tercapai. Amin. Boleh kan? Mesti boleh punya. Sepanjang saya sharing pasal affiliate ni, mengajar pasal affiliate ni, saya jarang lah tengok orang yang hidup dia betul-betul terdesak tu tak boleh nak berjaya. Jarang tengok. Kebanyakan dia yang betul-betul terdesak ni semua berjaya kat. Kalau dia buat santai-santai kan, kalau dia buat santai-santai, satu besok buat, lusa tak buat, suka hati dia lah dia nak buat. Biasanya dia lambat. Bila dia lambat, lama-lama dia tak buat terus. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okay, orang yang macam tu, dia ada sumber lain. Mungkin gaji dia besar, mungkin dia ada bisnes lain, kan? So dia tak perlu buat. Macam saya lain. Saya walaupun ada bisnes lain, ada perkara lain yang saya buat. Waalaikumsalam tuan. Tapi saya nampak betapa besarnya potensial affiliate ni. Sebab tu saya buat like hell. Kalau korang nak tengok betapa besarnya potensial yang boleh dapat, korang tengok BTT saya ni. Pergi tengok BTT tu. How big korang boleh dapat kalau korang buat like hell. Kalau buat biasa-biasa tak boleh. Sehari 10 tu berapa jarak masa? Tak ada jarak. Post je. Dia tak ada istilah macam spam ke apa, tak ada. Sehari paling bagus berapa? Paling bagus sehari 10 BTT. Kak. Paling bagus sehari 10 BTT. Okay. Sekejap Saya belanja-belanja sikit boleh? Tempat kembali. Oh, tak adalah kat sini. Okay, selamat datang semua kawan-kawan yang baru masuk. Paling bagus 10 BTT minimum sehari. Untuk nampak dulu tak sampai 10 pun sehari. Dulu kita orang buat 6, 7. Tapi sejak ada regulation baru ni, kan? Regulation baru, lepas tu ada macam-macam. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Ada macam-macam fight dekat dalam TikTok ni, kita naikkan 10 lah. Dan terbukti kalau buat 10 memang hasilnya nampak. Tak kena bayu ke kalau post 10? Setakat saya buat ni tak ada lagi lah. Sepanjang 3 tahun saya buat ni, tak pernah lagi lah kena. Tak logik kena. Tak logik. Kalau korang kata 10 post 10 video tu boleh kena spam. Macam mana nak spam kalau korang buat video yang bagus? Ada sale. Boleh sebut harga ke? Tak boleh. Jangan sebut harga. Dia bukan tak boleh. Dia takut ada misleading. Contoh, hari ni kita sebut harga barang tu. Okay guys, beli harga barang tu RM29. Korang sebut RM29. Akan datang seller akan turunkan harga sebab dia orang nak buat flash sale. Dia orang nak bagi diskaun dan macam-macam. And kalau seller turunkan harga, korang dah jadi misleading lah. Korang punya video memang kena ni. Sebab tu biasanya saya tak sebut harga lah.
Kalau saya sebut pun, saya akan sebut tak sampai pun RM100. Kalau barang tu RM30 harga dia, saya akan sebut tak sampai RM50. So, saya ambil play safe. Saya takkan sebut harga sebenar lah. Okay. Memang betul, VO lagi cepat. Saya dah tak buat lagu-lagu tu. Apa yang tak betul kak? Apa yang saya sharing tu, semua benda saya buat. Kalau saya buat VO tu, boleh dapat 10 video dengan cara cepat, especially kalau reply komen, saya dah buat lah semua tu. Sebab tu saya buat video cepat. Kita sehari nak 10 video je. Itu paling banyak tu, okey dah tu. Eh? 10 tu produk lain-lain ke? Atau sama-sama masa lain? Lain-lain boleh, sama-sama pun boleh. Janji 10 kak. 10 yang winning produk. Okay. Siapa yang dah start buat 10? Ada yang dah start buat 10? Apa progress dia? Semua okey? Selamat datang semua kawan-kawan yang baru masuk. Kita banyak cerita pasal affiliate. Tapi kalau korang nak borak benda lain pun korang boleh tanya. Saya punya live ni bersifat santai. Saya seller pun kena buat 12 jenuh. Kalau seller lagi teruk. Seller 12 tak cukup. Hari ni dapat 5 jam. Seller, kau buat video 12 tak cukup. Tak cukup. Kau nak ada JMB Max lagi. Seller korang-korang ada 50 video satu hari. Tapi bukan seorang lah. Combine dengan affiliate sekali. Kan? Kalau tak, JMV Max memang tak gerak lah. Saca ganda ada perisa baru ke? Ada. Ada perisa kurma. Akak tengok kat beg kuning tu. Saya tak boleh tunjuk, nanti kena violation. Unless korang nak beli, saya boleh letak lah. Satu video paling kurang berapa minit? Satu video paling kurang 30 saat. Maksimum 1 minit. Siapa jadi seller buat video tak banyak? Memang kau punya JMV tak gerak lah. Saya punya saca ganda tu, total video ada 1000 lebih. Termasuk affiliate. Memang seronok lah affiliate. Hari-hari video orang delivering. Format dalam kelas tuan tu boleh guna untuk rumah oren? Boleh tak? Boleh guna. Tak ada masalah. Sebab saya punya strategi tu, saya punya cara tu, straight to the point. Masuk dekat Shopee pun boleh. Shopee lagi mudah. Sebab Shopee ni, dia adalah platform marketplace. Dia bukan macam TikTok. TikTok ni dia platform sosial media. Sebab tu dia punya seni dia berbeza sikit. Macam Shopee dia memang platform marketplace. Orang masuk memang dah ready nak beli barang. Dia masuk memang dah ready nak beli barang. So tak susah kerja dia. Cuma alhamdulillah sekarang ni dah best. Dulu nak withdraw 2 minggu sekali. Sekarang ni nak withdraw dah seminggu sekali lah. Kalau lebih 10 okey tak? Okey je. Lebih 10 tak ada masalah. Lagi bagus. Di mana nak tengok? Nak tengok apa tu? Nak tengok apa? Order eligible tu apa? Kalau order eligible, maksudnya order tu eligible, kan? Maksudnya order tu tak layak sebab mungkin customer tu cancel, customer tu cancel lah ataupun dia return. So kita tak layak dapat komisen tu. Sebab tu buat video yang ada misleading. Post video TT Shopee sama ke? Saya selalunya ajar macam mana tau? Buat video sekali, post dekat semua social media. Live asyik kena restrict je. Apa? Restrict. Satu video yang korang buat tu, pergi post dekat IG Reels, pergi post dekat FB Reels, dekat YT Shop, letak link Shopee Satu video yang sama. Tembak semua. Kalau produk tu dekat TikTok, dekat Shopee cari link dekat Shopee Post barang yang sama. Pergi letak dekat Reels. Boleh letak link. Tak perlu ada limit. Kalau dekat page, tak perlu nak 1000 follower ke apa ke, tak perlu. Janji korang ada page, boleh je letak kat situ. Akaun baru create boleh? Boleh, tak ada masalah. Page baru pun boleh. Macam nak join circle tu, tekan link kat bio. Kak, saya bagi 59 tu. Harga asal 109.
nanti kupon diskaun habis, dia akan kembali ke harga asal. Dah jawab? Dah jawab Saya dah tahu dah apa yang tuan nak tanya. Saya dah tahu dah apa tuan nak tanya, jadi saya jawab siap-siap. Boleh kan saya? Sebab kita ada 2 platform yang kita boleh buat affiliate. Kalau boleh hentak semua, bantailah satu kali kerja. Kan? Tuan meniaga apa tuan? Kedai mudah to you. Meniaga apa tuan? Kalau tuan nak meniaga, saya sarankan tuan pakai nama betul. Jangan pakai nama shop. Kalau nak buat affiliate lah. Kalau ada produk sendiri pun, boleh letak nama brand. Okay. Sebab dekat TikTok ni, orang banyak trust bila kita pakai nama sendiri. Kalau malu nak pakai nama sendiri, kalau nama Lokman Hakim, pakailah nama Syafiq Khail. Yang penting dia nama orang. Itu my 2 cent advice lah. Kalau tuan nak nampak kesan dia. Sebab kita ni bila kita meniaga, especially dekat online, orang tak nampak kita. Kan? Satu lagi, kita buat video pula tak tunjuk muka. At least elemen nama penuh tu, ataupun nampak kat akaun tu ada humanity. Kenapa korang punya akaun ni untuk korang yang buat benda-benda macam ni lah. Kenapa kadang-kadang korang punya akaun tu susah dapat sale? Antara faktor utama dia adalah, pertama, kau punya akaun tu tak ada humanity. Korang punya akaun tu dah lah tak tunjuk muka. Lepas tu buat lagu-lagu. Nama pula korang letak nama tak apa-apa. Kan? Habis komen pun kau letaklah nama samaran tapi nama manusia lah. Contoh Bang Cip ke, Bang PE ke, Kak Long ke. Habis kuat pun ada nama manusia. Tapi bila korang letak contoh macam nama shop, nama kedai, orang tak tahu jantina dia apa. Kan? Tu yang saya perasan lah. Kalau korang buat voice over pun, walaupun muka korang tak nampak, orang boleh rasa, oh akaun ni manusia. Dengan suara je. Itu psychology of sales. Sebab kita meniaga dekat platform sosial media ni, especially pakai video, rejection dia lagi tinggi. Rejection dia lagi tinggi. Untuk apa? Attention span. Kita nak dapatkan attention span orang dekat video kita, jangan cakap 5 saat. 1 saat pun susah. Itu nama dia rejection. Kan? Kalau korang tak betul-betul buat, memang pisang lah. Tapi dah terbuat akaun ni, boleh je tukar nama tuan. Selamat datang semua kawan-kawan yang baru masuk. Dapat sesuatu Hashtag penting ke affiliate, letak je kak. Sebab apa saja yang ada dekat screen, kita punya akaun ni, kita punya screen phone, semua adalah SEO. Caption, subtitle, hashtag, kan? Muka kita pun SEO. Suara kita pun SEO. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Tak percaya? Cuba korang perhatikan influencer-influencer yang kena ban akaun dia. Bila dia buka akaun baru, kan? Sekejap je follower dia naik balik. Perasan tak? Sebab apa? Muka dia tu. Nak dapat macam tu, korang kena buat video banyak lah. Video yang banyak. Tapi saya tanya korang. Suara pun sama. Kalau korang buat satu hari 10, sebulan 300, setahun berapa korang punya video? Setahun. Dekat 4,000 guys. 3,600 video. Setahun je korang buat. 3,600. Korang bayangkan. Tak ke personal branding korang naik? Kan? Tak ke personal branding korang naik? Tak ke korang punya sales naik? Dia jadi macam snowball. Kecil-kecil, lama-lama banyak, besar. Sebab tu kalau korang tanya saya, kena buat personal branding ke? Tak perlu. Nak buat affiliate tak perlu personal branding. Buat video hari-hari banyak-banyak, nanti lama-lama personal branding korang naik. Cuba korang tengok affiliate-affiliate yang well known lah. Macam mana korang kenal dia?
Bila korang rajin tengok video dia banyak-banyak kan, pergi dekat shop video dia, kejap-kejap lalu ads lalu muka dia kan. Semua banyak video dia. Buat video beg kuning je ke? Buat video beg kuning je. Tapi kalau rajin, buatlah video tak ada beg kuning. Video bagi sharing. Contoh korang banyak buat bambang dapur, bambang neko kan. Bagilah sekali bagilah tips relationship. Mana nak dapat semua tu? Baca buku. Sebab konten-konten tak ada beg kuning ni, dia akan refresh kita punya account. Ini satu lagi seni yang saya jarang cerita. Siapa nak tahu? Siapa nak belajar benda ni? Apa kelemahan kalau video korang terlalu banyak beg kuning? Siapa nak belajar? Komen 1. Korang tak tahu kan pasal benda ni kan? Komen 1 ramai-ramai. Bila korang punya video, bila korang punya account terlalu banyak video beg kuning, hari-hari video beg kuning, dalam seminggu tu korang tak masukkan pun video-video tak ada beg kuning. Video-video tak ada beg kuning ni bukan video-video random, bukan. Dia video yang berkaitan dengan korang punya audience. Contoh korang punya account tu banyak jual barang. Contohlah, biasanya yang membeli ni banyak mak-mak kan. Mak-mak, lepas tu orang-orang yang establish lah. Biasanya orang yang establish ni, biasanya golongan umur 30 ke atas tu lah. 30 ke atas. Korang boleh buat konten pasal parenting. Korang boleh buat konten pasal relationship. Tapi, mak-mak umur 30-an kan, dia akan relate, dia akan refresh korang punya audience dekat korang punya account tu. Contoh dia macam ni. Contoh macam ni. Katalah korang punya account ni banyak barang dapur, banyak barang-barang dekor rumah, banyak barang-barang yang untuk perempuan lah. Sebab korang pun perempuan kan. Nak buat barang-barang lelaki pun susah. Korang pun bukannya ada tok lelaki pun. Kalau ada tok lelaki pun, tak banyak barang-barang lelaki yang korang boleh jual, betul? Okay? Jadi, korang boleh buat konten apa? Korang boleh buat konten relationship. Macam mana nak dapat? Siapa tak tahu macam mana nak dapat idea semua ni? Nak buat relationship, komen 2. Perasan tak? Bila korang buka thread, ataupun korang buka dekat TikTok ni nanti, dia akan keluar satu konten-konten pasal relationship yang berbentuk penulisan. Yang berbentuk penulisan je. Korang save semua konten-konten macam tu. Contohnya macam 3 cara nak bagi suami suka kita. Kan? 3 cara nak elakkan. Macam-macam tips lah. Ataupun korang boleh ambil daripada buku. Tak ada masalah. Okay? Korang buat balik video pasal konten tu. Yang lalu tu, tulis-tulis. Tapi korang videokan dia. ChatGPT pun boleh. Tak ada masalah. Korang buat konten yang relate dengan audience. Contoh, saya bagi contoh. Kita ambil contoh parenting lah. Kan? Parenting ni mudah. Okay. 3 cara macam mana nak bagi anak dengar cakap. Yang nombor 3 ni paling penting, mak-mak kena dengar. Supaya anak-anak tak rasa terabai dengan kita. Ataupun tak sakit hati dengan kita sampai besar. Tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, tekan button follow ni. Untuk korang belajar lebih banyak lagi daripada video-video saya akan datang. Like video ni. Share video ni supaya lebih ramai lagi mak-mak tahu. Save video ni supaya tak hilang. Jadi bila korang buat konten macam tu, siapa yang akan tengok konten macam tu, guys? Mostly mak-mak akan save. Mak-mak akan komen. Kan? Suami dia akan share video tu pada isteri dia. Dia akan copy. Engagement akan berlaku. Audience baru akan masuk. Faham tak? Jadi korang punya account punya TikTok tu akan refresh. Macam mana nak tahu refresh? Ataupun kita punya account tu ada engagement setiap hari ke tak? Setiap hari akan ada ruang komen, like ataupun share video kita. Bila hari-hari berlaku benda tu, means account korang setiap hari ada engagement. Itu lebih mudah. Faham tak? Kalau tidak, korang punya account tu lebih banyak video-video beg kuning, korang tak selit dengan konten-konten macam tu, dia jadi macam satu kolam yang tak ada air keluar, tak ada air masuk. Apa jadi kolam tu, guys?
Air keluar tak ada, air masuk tak ada. Apa jadi? Apa jadi kolam tu? Busuk betul tak? Sama lah macam aircon kita. Dia tak ada air keluar, tak ada air masuk. Jadi bila korang buat konten-konten engagement macam tu, dia akan bagi peluang kepada korang punya akaun tu refresh. Tiap-tiap hari ada orang baru masuk dekat akaun korang, jadi audiens korang. Faham tak? So, bila dia engage, betul. TV tak ada cerita, asyik iklan je. Yes. Jadi bila korang buat konten-konten engagement yang macam tu, sekali pun dia bagi like ke, dia bagi watch time cukup. Contoh kan, korang buat konten macam ni. Okey, untuk mak-mak, ni 3 cara macam mana korang nak bagi anak korang dengar cakap tanpa perlu marah pun. Nombor 3 ni paling ramai mak-mak buat, yang menyebabkan anak dia selalu dengar cakap. Tak perlu nak marah. Mak-mak tengok konten tu. Dia tengok konten tu, kena tengok ni. Dia stay 5 saat cukup. 5 saat je dia stay kat video tu. Video-video beg kuning korang semua akan serang dia. Sebab tu kalau korang perasan, korang buat konten-konten engagement tu, korang punya video-video beg kuning semua kat bawah akan naik. Tu salah satu cara macam ni korang nak hack korang punya audience. Betul tak? Siapa yang dah buat? Siapa yang dah buat dah? Yang saya cakap tu. Okay? Itu benda yang saya tak rajin cerita. Tapi terima kasih lah kepada kawan yang tanya tadi. Korang dapat satu benda baru malam ni. Kalau yang lama-lama lepak dalam live saya, dia orang memang tahu lah pasal benda ni. Dan dia orang selalu buat. Even saya sendiri pun selalu buat. Tapi awas. Pantang dia adalah jangan buat content engagement berkaitan dengan affiliate. Jangan buat konten yang berkaitan dengan affiliate. Contoh, kau share kau punya jenis pasal affiliate. Saya nak tanya, siapa yang akan masuk dekat akaun korang? Cuba korang jawab. Saya buat tapi tak cakap, tulis-tulis je. Kalau better tulis, kalau better buat video lah kak. Ambil video random dari Pinterest untuk video tanpa beg kuning boleh ke? Tak boleh. Dia mestilah content engagement. Dia bukan video random. Faham tak? Dia bukan video random. Video random ni maksudnya kita share aktiviti kita hari-hari. Video yang tak bagi manfaat. Dia tak jadi benda tu. Lagi jahanam ada lah akaun tu. Kalau korang buat konten pasal affiliate lah akan masuk kat korang punya akaun. Kebiasaannya lah. Ni korang pun boleh fikir. Kalau affiliate masuk, besar kemungkinan dia orang tak membeli pun. Besar kemungkinan lah, dia orang tidak membeli. Kalau beli tu pun boleh kira lah. Faham tak? Besar kemungkinan dia orang tak beli. Sebab tu, kalau korang pernah buat sharing pasal affiliate, jenis pasal affiliate, cuba korang perhatikan akaun korang. View banyak, sale tak ada. Sebab tu saya cakap benda ni sekadar macam pesanan je lah. Kalau nak buat, buatlah. Tak ada masalah. Faham tak? Kalau nak buat, buat. Unless commission banyak, earning kurang. Unless korang memang nak jadi sipu. Korang memang nak jadi sipu, korang memang akan datang plan nak buka kelas. Yes, kau boleh buat macam tu. Tapi kau kena buat akaun backup macam saya. Saya ni akaun backup saya ni. Akaun affiliate saya yang betul-betul bukan akaun ni. Sebab saya dah tahu dah akan datang, akaun saya ni akan dibanjiri affiliate yang nak belajar. Jadi diorang akan tengok video-video saya kat dalam akaun ni untuk belajar. Betul tak? Itulah yang akan berlaku. Kalau korang pun share jenis pasal affiliate, diorang akan tengok akaun korang tu sebab nak belajar. Macam mana dia ni buat best lah video dia ni. Dia pun tengok bagi attention span yang lama. Jadi, bila yang bagi attention span tu yang lama, affiliate, semua affiliate, algoritma akan baca, oh, yang tengok akaun dia ni banyak affiliate. So, dia akan hantar semua video-video korang yang lain tu pergi affiliate lah. Besar kemungkinan dia jadi macam tu. Faham tak? Bila buat video random nak VO lagi kot orang bosan. Betul. So, konsep dekat social media ni kalau korang nak cepat naik, bagi value. Korang akan nampak follower korang laju gila naik.
Laju gila naik. Sebab tu dia orang yang mana duduk dalam circle saya tu, saya ada bagi satu video. Nama video tu cara naikkan follower guna konten. Pakai structure tu. Depan nak cakap apa, lepas tu cakap apa, lepas tu cakap apa, lepas tu cakap apa. Faham tak? Dan salah satu cara yang paling mudah nak naikkan follower adalah konten yang melibatkan angka. 3 benda ni kalau korang buat, 4 benda ni kalau korang perhatikan, itu paling cepat naik follower. Tapi dia kena ada structure dia lah. Korang kena ikut structure lah kalau nak rasa cepat naik follower tu. Penting kau follower? Tak penting. Tapi dia akan refresh korang punya account. Dia ibarat macam satu kolam, tak ada air keluar, tak ada air masuk. Kolam tu busuk lah. Jadi, kalau account kita tu pula, view akan stuck macam tu je. Dia tak naik sangat, dia tak turun sangat. Faham? Dapat sesuatu, komen 2 guys. Siapa baru first time dengar benda ni, komen 2. So, kalau korang dah tahu pasal benda ni, tak payahlah buat hari-hari. Seminggu buat 1. Lepas tu minggu depan buat 1. Tapi kalau korang boleh buat hari-hari, lagi padu lah akaun korang. Korang akan tengok nanti, hari-hari akan ada orang save, komen, like. Hari-hari aktif gila. Maksudnya akaun korang tu aktif. Kenapa saya FP Sokmo lalu VTT affiliate? Sebab akak banyak tengok video-video affiliate. Semua video-video affiliate lalu lah. Saya kalau video affiliate lalu yang cerita pasal sharing-sharing tips semua, saya scroll laju. Saya nak tengok video-video lain. Beg kuning 10, 1 engagement. Boleh? Structure tu macam mana? Structure ni susunan video lah. Mula-mula nak cakap apa, lepas tu cakap apa, lepas tu cakap apa. Macam mana tak nak? Kalau lalu video-video yang akak tak suka, akak jangan tengok lama-lama. Scroll lah cepat. Itulah permainan sosial media. Contoh saya ambil satu contoh. Korang tak suka dengan saya. Especially yang kat luar tingkap tu lah. Korang tak suka saya. Tapi konten-konten saya semua korang tengok lama-lama. Lepas tu akan keluarlah konten-konten saya. Watch time pun adalah sebahagian daripada engagement. Watch time. Ada setengah tu pula tak suka saya. Tapi komen. Lagi kau komen, lagi banyaklah konten aku keluar. Dekat FB korang akan nampak muka saya. Dekat IG kau akan nampak muka saya. Kalau korang buka YT, ada YT, korang akan nampak muka saya. Dekat TikTok korang akan nampak muka saya. Dekat thread pun kau akan nampak saya punya thread. Nampak video sehari okey je kak. Apa salah tak suka? Macam-macam sebab lah. Faham tak? Sebab tu, dalam sosial media ni, kalau kau tak suka, kau jangan komen. Lagi kau komen, bajet bagus je. Bukannya power sangat pun, sembang lebat. Lepas tu kau tunggu lah. Aku punya konten semua akan pergi kat kau. So kalau tak suka, diam je. Tak payah komen, tak payah bagi watch time, tak payah like, tak payah buat apa pun. Like abang saya cik lalu je. Kalau korang yang kat luar tingkap tu tak suka dengan saya, tapi kau stay kat tingkap aku, kau pun akan dapat semua konten-konten aku lepas ni. Kau tunggu je. Sebab tu konsep dia, kalau tak suka dengan orang tu, tak suka konten dia, scroll laju-laju. Lalu je scroll terus. Jangan bagi watch time pun. Benci tapi rindu. Nanti dia hempas pun. Sebab saya ni louder sikit. Saya ni loud sikit. Sebab saya punya prinsip bagi mampu sama orang. Yang penting aku cerita benda betul. Dan korang kena ingat, benda betul tu lah yang ramai orang tak suka. Sebab apa orang tak suka? Sebab benda tu benda yang betul dan hakikat. Yang dia sendiri tak boleh terima. Dia buat benda tu tapi dia tak boleh terima. Dia hidup dalam denial. Dia tahu dia buat benda tu salah tapi dia tak nak berubah. So apa dia boleh buat? Dia sakit hati je lah. Kalau orang tu cakap benda betul. Betul tak guys? Okay? Dan korang kena ingat, konten yang korang consume tu akan efek dengan mental korang. Konten yang korang consume tu akan efek dengan mental korang. Terpulang mental apa korang tengok. Sebab tu saya consume dekat sosial media ni saya jarang.
Kalau saya betul-betul free, baru saya scroll sikit-sikit. Kalau yang saya rasa macam saya tak nak tengok, saya akan scroll dari laju. Dan berapa ramai yang tak suka saya dulu. Sekarang ni lepak lama dalam live saya. Sebab apa? Lama-lama dah boleh terima. Apa yang saya cakap ni kadang-kadang memang kasar. Dan korang jangan kecil hati. Apa yang saya cakap tu adalah benda yang saya lalu dulu. Dan benda tu saya cakap kat diri saya dulu. Bila korang terasa, maksudnya bagus lah. Akan ada satu perubahan kat diri korang. Bila? Tak tahu. Mungkin bukan sekarang. Mungkin akan datang. Kan? Saya percaya benda tu je. Macam sebab saya pun dulu macam tu. Dulu orang nasihat saya, mana saya nak ikut? Saya rasa saya best. Saya rasa saya dah cukup bagus. Jadi orang nasihat ni, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi melekat kat otak. Macam mana pun dia akan lekat kat otak. Bila akan pakai? Bila korang terapung lah. Kan? Bila korang terapung, korang akan mula recall. Kata-kata saya akan datang. Betul lah dulu dia cakap. Betul tak? Betul lah dia cakap kena tengok account bank. Sekarang account bank aku dah kosong. Apa aku nak buat? Kan? Dulu aku tak buat betul-betul, rugi lah. Sebab saya pun dulu macam tu. Semua orang ada ego. Saya pun ada ego, semua orang ada ego. Especially orang tu tengah ada duit. Contoh macam korang tengah selesa. Apa yang korang tengah selesa, hidup korang tengah best, apa orang cakap semua mana ada masuk sekarang. Korang cuma macam angin lalu, tapi dia melekat ke otak. Akaun seller kena gantung, nanti okey balik kan. Tak payah tukar beg kuning. Biasanya kena gantung, tak dapat balik tu kak. Faham tak? Jadi bila dia akan terima balik benda tu? Dia akan terima besok bila dia dah susah. Contoh kan, sekarang ni korang tengah buat affiliate, tengah doing good, okey lah. Nanti bila korang tergapung kan, ada satu tahap tu korang akan termenung. Dah buat video ni, korang akan sampai satu, selamat malam tak? Korang akan sampai satu tahap tu, korang akan rasa burn out. Kan? Korang terus duduk macam tu. Korang duduk, korang termenung. Masa tu lah bayang-bayang saya akan datang depan korang. Kenapa tu? Burn out ke? Kan saya dah cakap dulu. Buat winning product. Hari-hari buat 10. Apa? Burn out? Rasa nak give up? Pergi tengok bank account. Korang tu akan tersedar balik cari live saya. Ketika korang cari live saya itulah saya tak live. Faham? Sebab tu sekarang ni rajin lepak. Seller daripada syurga tu, akak try lah discuss dengan dia. Kalau ada seller lain, bukan, ada shop lain yang dia dah buat, akak punya video lepas tu pakai shop baru. Tuan start affiliate bila? 2023 kak? Faham Saya start buat affiliate 25 bulan 9. Awal lagi tu. Sempat je. Video engagement atau bukan beg kuning tu nak tunjuk muka juga ke? Better. Tak payah tunjuk muka pun tak apa. Kalau korang nak buat engagement, tak nak tunjuk muka, korang ambil kertas, tulis-tulis je. Tapi voice over jalan. Okay? Kalau kita ada dua TikTok dan dua-dua buat beg kuning, tunjuk muka, ada potensi? Tak ada. Unless kalau kita buat video yang semua memang kena lah. Faham tak? Kita ambil satu video, kita letak kat dua akaun. Tak boleh lah. Dia jadi unoriginal content. Kalau ada dua akaun, kena buat video-video yang berbeza. Masuk kejap, seru aura positif, lepas tu left lah. Tengyang-yang bab tengok bank account. Saya cari kat YT, betul. Kalau saya tak live, cari kat YT. Tengoklah saya punya koleksi live tu. Saya tak tahu lah guys. Saya tak ada nasihat lain untuk motivasi lah guys. Sebab ketika saya jahanam, saya hari tengok akaun bank saya. Ketika jahanam. Betul, saya selalu lepak dalam live tuan, dapat semangat. Kadang rasa burn out nak buat video goyang, tapi memang sabar. Ketika saya susah dulu, dua akaun submit guna satu company. Pakai isi tuan. Semua bank account kita tengok, betul tak? Korang tengok kan?
Kalau kau ada bank Islam, semua akaun bank korang akan pergi login, betul? Tengok mana bank yang ada baki. Kalau RM10 tu kau boleh keluar, kau akan keluarkan RM10 tu. Faham tak? Kalau korang tak ada akaun yang boleh login dulu, korang akan bawa kad tu, pergi dekat mesin ATM, pergi cocok tengok baki, betul? Apa korang rasa bila cocok-cocok tak ada baki? Tinggal RM10. RM10 tu pun kau tak boleh withdraw. Apa kau rasa? Ha. Saya ada, ni dululah, Bank Islam, Agrobank, Bank Simpanan Nasional, semua bank saya ada. Tapi duit tak ada. Ketika saya susah, saya akan pergi tengok semua. Bank yang kena buku apa tau? Bank Simpanan Nasional. Dulu, buku. ASB, kena pakai buku. Satu lagi, Agrobank. Agrobank dulu ada buku. Tapi lepas tu dah ada kad. Okay. Lepas korang dah tengok akaun bank yang boleh access ni, yang boleh login semua tak ada duit, korang akan pergi buka buku bank yang ada buku. ASB tabung haji, Agrobank, Bank Simpanan Nasional. Korang akan pergi korang akan buka page yang paling akhir sekali. Berapakah balance pada tarikh ketika tersebut? Tengok-tengok ada RM600. Kau pun semangat. Start motor, aku ada RM600 ni. Korang pergi bank. Korang pergi counter. Saya nak withdraw baki ni boleh tak? Oh, minta maaf cik, baki dah kosong. Baki dah kosong? Rupanya korang terlupa, dah withdraw. Korang dah withdraw dah. Dah habis susah dah tu, kau nak withdraw apa lagi? Tak ada. Faham tak? Sebab tu saya selalu cakap dengan korang, the best motivation is pergi tengok kau punya bank account. Kalau kau rasa tengok bank account korang tu, korang rasa selesa, dalam keadaan memang tak ada duit, tapi kau selesa, tak apa, okey lagi hidup aku. Korang tengah selesa dalam kemiskinan. Benda tu bahaya guys. Tumpang tak jadi apa-apa, okey lah. Dan kalau korang hidup seorang-seorang, tak apa lah. Kalau korang ada komitmen, macam mana? Kan? Macam ni. Takkan kau nak jadi selfish? Betul tak? Kalau bujang, okey. Kalau korang ada tanggungan, takkan kau nak jadi selfish? Faham tak? Ni saya cerita ni, semua adalah cerita situasi saya. Dan saya percaya, korang pun melalui benda yang sama. Cuma situasi berbeza. Buka lagi, pergi Agrobank dah tak ada duit. Pergi SB pula, pergi pos laju. Nak cari cawangan bukannya, banyak ada kan? Pergi pos laju, tengok ada tak? Tak ada. Pergi Bank Simpanan Nasional pula, cek. Tak ada. Lepas tu kau akan mula termenung. Mana lagi cari duit ni? Tak ada korang nak bagi aku bank in ni. Kan? Kebetulan pula masa tu memang betul-betul nak beli susu anak. Susu anak bukan banyak pun. Nak beli susu Dash Lady je, RM22. Tak ada siapa-siapa yang bank in Ya Allah, tolong hantar siapa-siapa bank in. Lepas tu kau buka kau punya phone. Tengok siapa kawan-kawan yang kau boleh pinjam. Bila kau tengok pun, kau dah tengok semua senarai, kau yakin dia orang akan bagi pinjam. Tapi kau tak tergamak nak call, betul tak? Ni kalau aku call ni, dia tak tolong macam mana? Kau dah dial dah. Lepas tu kau end kan balik. Kan? Lepas tu kau dah call. Alamak, member terangkat pula. Kau tak... kau tak kata gamak nak cakap benda tu. Weh, pinjam 50 boleh tak? Kalau korang ni ada orang yang ada muka, yang betul-betul rasa macam kau takkan dengar mak. Hello, asalnya nak pinjam. Pinjam RM50 boleh? Kau tak terkata weh. Kau akan cerita benda lain. Saja kau. Semua kira. Okay, saja je kau tanya. Kalau member tu, dia betul-betul peka dengan korang dia akan tanya macam ni. Kenapa weh? Kau kira? Ada apa-apa aku boleh tolong ke? Kau mesti akan nangis dulu. Betul tak? Kau mesti akan nangis dulu. Macam mana dia boleh tahu Kalau apa-apa beritahu jangan diam je. Kau akan nangis dulu baru kau cakap.
Tu lah aku sebenarnya, betul tak? Saya nak lalu situasi tu. Aku sebenarnya nak beli susu anak ni, tapi duit tak cukup lah. Aku call ni sebab nak tanya kau pasal tu lah, kau boleh bagi pinjam, tapi aku tak terkata pula. Ni kau dah tanya, kan? So aku tanya je lah. Kalau tak ada tak apa weh. Aku tanya je sebab aku memang betul-betul terdesak ni. Aku dah buat macam-macam dah. Kan? Aku dah buat affiliate dah. Tapi komisen aku RM1. Hari ni komisen aku RM1. Tak apa weh. Nanti kau bagi nombor akaun, nanti aku transfer. Kau cuma nak RM22 tapi member tu transfer RM100. Tambah pula member tu cakap, nanti ada duit bayar, tak apa. Pakai dulu. Kau akan menangis ni. Masa tu kau akan sedar. Kenapalah aku tak buat daripada awal. Kenapalah aku tak dengar Tuan Syafiee cakap. Masa tu kau akan fikir. Tak kena macam tu, tak rasa lagi. Kau tak rasa lagi. Kau tak kena macam tu, kau tak rasa lagi. Kau akan buat santai-santai. Kau suka kau nak buat, kau buat. Kau punya mood okey, kau baru buat. Mood kau tak okey, kau tak buat. Kan? Kau banyak masa. Kau banyak buat benda-benda tak faedah. Kau terleka dekat dalam sosial media 3-4 jam without nothing. Kau akan jadi orang macam tu. Bila kau dah kena, baru kau akan tahu. Takkan soalan dia takkan nak tunggu sampai jadi macam tu baru nak buat betul-betul guys. Kan? Nak jadi bukan terus jadi. Faham tak? Saya cerita sebab saya pernah lalu benda tu. Dan saya ni pula jenis orang yang kalau susah, saya memang tak tergamak nak minta tolong orang lain. Malu malu tu tak tahu. Sebab tu ada sampai certain part tu, saya sanggup lagi kutip tin lah. Daripada pinjam duit orang. Malu. Hutang yang ada pun tak terbayar. Nak pinjam lagi. Jadi, apa yang saya lalu tu, saya share dengan korang supaya, bukan untuk saya pun. Kod-kod lah. Korang sekarang duduk kat situasi macam tu, at least boleh bagi secebis minda buka kat otak korang tu. Korang punya hidup juga yang ada perubahan, bukan hidup saya. Kan? Faham tak? Dah teranduk, baru tengadah, betul? Saya dari level 4 jatuh level 1. Apa punca tu? Kenapa ada persamaan? Kawan saya pernah call, dia diam. Dia nangis. Saya nangis tak cerita. Nampak? Tapi kalau kawan tu dia tak boleh rasa, dia memang tak akan tanya. Kadang-kadang, ada apa kau call aku ni? Kalau dia dah nada macam tu, kau memang tak akan cakap. Betul tak? Sebab kau lagi rela tak pinjam duit dia daripada kena maki, kena hina, betul? Tapi saya Alhamdulillah, sekarang ni saya ada kawan-kawan macam tu. Sekarang lah. Dan saya yakin kalau Allah uji saya sekali lagi, dia orang akan tanya macam tu. Kau okey tak weh? Apa aku boleh tolong? Berapa kau nak pakai? Okey. Jumpakan kawan yang baik pun rezeki, betul. Lelaki tak boleh miskin. Yang tu yang saya selalu cakap dekat konten saya. Tapi ramai orang tak boleh terima. Kan? Host nangis ke? Tak ada. Mana saya nangis? Mata saya gatal. Perempuan pun tak boleh miskin. Senang cerita, dua-dua tak boleh miskin. Dalam keadaan sekarang yang banyak opportunity, kan? Tak boleh keluar daripada, dia tak boleh, tak logik lah, terpacul daripada mulut kau yang, macam mana nak cakap? Saya tak ada duit dah. Tak boleh. Yes, korang akan melalui fasa tak ada duit tu. Tapi dengan usaha korang tu, korang akan ada confident dekat diri korang sendiri yang satu hari nanti korang mesti akan ada duit. Yang penting kena usaha lah. Antara salah satu benda yang paling worst sekali korang boleh buat ni affiliate lah. Affiliate ni adalah benda yang paling worst sekali korang boleh buat. Miskin tu pilihan. Betul? Zaman sekarang tak semua orang boleh tolong kita pinjam duit. Bukan orang tu tak nak tolong tak.
Pada pandangan saya lah, orang tu tak tolong sebab dia pun struggle. Dia bukan tak nak tolong. Berapa konten sehari? 10. Faham tak? Contoh kau pinjam duit orang. Kadang-kadang yang maki ke, yang hina korang ke, yang apa-apalah. Ataupun dia memang nice, cakap lembut-lembut. Bukan dia tak nak tolong, dia pun struggle. Korang kena faham kat situ. Kalau dia kaya sekalipun, dia pun mesti struggle. Sebab lagi besar, lagi kaya, lagi besar kerak dia, betul? Satu lagi, sebab dah tahu perangai lah. Kalau perangai korang memang dah pinjam tak bayar tu, memang orang takkan tolong. Dan saya melalui situasi ni sejak saya daripada kecil lagi. Kan? Sebab mak ayah saya pun bukan orang senang. Dan ketika saya kecil pun, susah juga orang nak tolong. Jadi, kita orang satu family survive sendiri. Dan untuk pengetahuan korang, saya daripada kecil, umur saya 12 tahun, saya dah survive. Cek duit. Sebab saya sedar, saya tak macam anak orang lain. Kalau dulu, pergi sekolah, anak orang lain pergi sekolah naik kereta. Motor bagus-bagus. Time hujan, hantar naik kereta depan sekolah. Saya selalu tanya, kenapa aku tak macam tu? Random je. Tak payah pakai snitch. Benda ni semua saya dah ceritakan kat dalam buku saya. Tunggu siap lepas raya nanti. Dan saya pula belajar tak pandai. Mampus. Okay? Dalam buku tu nanti saya cerita dengan korang macam mana saya survive daripada kecil. Umur saya 12 tahun, saya survive. Daripada kecil saya dah fikir macam mana aku nak jadi macam orang lain. Apa je barang boleh jadi duit, daripada kecil saya dah buat dah. Kenapa orang cakap kena ikut niche? Kalau akan nak buat ikut niche, cakap boleh je buat ikut niche. Tapi saya cakap awal-awal lah, ikut niche ni memang keras lah. Sampai tu tak, kita sendiri tak boleh nak measure. Akaun aku ni tak ada sale sebab apa Sebab barang ke, sebab video ke? Tak boleh nak measure. Sebab tu awal-awal ni, random je dulu. Nanti kalau korang dah biasa, akaun korang dah start ada sale, korang dah nampak dah, oh dalam banyak-banyak barang ni, aku punya niche fashion je lah jadi. Masa tu baru pergi buat niche. Sekarang ni tak tahu lagi. Korang punya kepakaran tu tak tahu kat mana. Kau tak jumpa lagi kau punya identiti tu kat mana. Kau punya karakter bawa barang tu tak tahu kat mana barang yang kena. Tak tahu. Kan? Tapi kalau atas meja ni boleh makan banyak lauk, kenapa nak makan satu je? Kelebihan Join Circle ni ada apa? Ada banyak. Ada banyak dalam tu. Ada 16 video. Lepas tu ada group support, ada Zoom bulanan, ada banyak gila lah korang boleh belajar dalam tu. Berapa lama survive dan struggle sampai boleh ada duit bayar hutang balik? Saya punya struggle bertahun-tahun lah kak. 5-6 tahun lah. Sampai boleh survive balik. Akak bayangkan sampai satu tahap macam saya tanya kawan saya lah. Saya cakap, weh, aku rasa Tuhan ni memang memang tak bagi aku kaya lah sampai aku mampus. Saya pernah cakap dengan kawan saya macam tu. Sebab saya dah buat macam-macam lah. Semua tak jadi. Sekali ada satu ayat member saya ni, dia bagi tahu kat saya yang membuatkan saya rasa hidup balik. Siapa nak dengar ayat tu apa? Siapa nak tahu? Komen satu. Teacher yang ajar satu niche pun dah buat random lah. Macam saya dah menjurus ke barang rumah. Member saya cakap macam ni. Mana hang tahu? Hang ada panjat Lauh Mahfuz. Tengok hang punya nasib. Memang betul ke hang kaya miskin sampai hang mampus? Dia tanya saya, dia cakap saya macam tu. Hang ada panjat Lauh Mahfuz, saya tengok nasib hang kat situ. Tak ada kan? Lepas tu mana hang tahu? Hang usaha je lah. Nampak? Dia cakap ayat tu buat saya hidup. Betul ke Lepas tu dia cakap satu lagi ayat. Allah tu maha kaya. Kaya tu tak boleh pikiak, dia kata. Kaya tak boleh pikiak. Terlalu kaya. Sampaikan seluruh alam ni dia punya. Kenapa hang malu nak minta kaya? Hang minta je lah kaya. Kalau dia tak bagi hari ni, mungkin dia akan bagi akan datang.
Saya dengar ayat tu yang buat saya rasa saya hidup balik. Sebab tu, setiap kali saya melalui fasa kegagalan, saya akan positif. Aku mesti gaya satu hari nanti. Aku mesti berjaya satu hari nanti. So, saya enjoy je dengan kesusahan hidup saya. Enjoy je. Setiap kesusahan saya enjoy je. Lalu je. Sebab saya ada satu mindset yang satu hari nanti aku mesti kaya punya. Jadi, bila kita dah didik mindset kita macam tu, satu hari nanti aku mesti kaya. Satu hari nanti aku mesti senang. Satu hari aku mesti ni. Lama-lama benda tu jadi doa. Kan? Pernah dengar tak apa kita fikir, apa kita rasa, apa kita cakap tu semua doa. Betul tak? Kalau dah hari-hari, katalah setiap masalah datang, kau mesti akan cakap, tak apa, aku mesti kaya satu hari. Tak apa, aku mesti kaya satu hari. Tak ke benda tu jadi doa? Kan? Buat je lah, jangan berhenti. Sebab kita tak tahu. Kalaupun Tuhan tak bagi korang rezeki kaya dengan duit, mungkin Tuhan bagi korang rezeki sihat seluruh keluarga. Kan? Kalaupun Tuhan tak bagi korang ni kaya dengan duit, mungkin Tuhan bagi korang ni kawan-kawan yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik. Kan? Kalaupun korang tak kaya, mungkin korang dibagi rezeki anak-anak yang kaya-kaya. Tak tahu. Kan? Contoh, macam mak ayah saya kan. Tuhan tak bagi diorang rezeki dekat duit, tapi diorang bagi rezeki anak-anak yang baik. Anak-anak yang kaya. Kan? Macam sama macam orang lain. Kadang-kadang kita tengok, orang daripada dulu sampai tua macam ni je hidup dia. Salah tu. Dia bukan tak berjaya. Cuma kau tak nampak kejayaan dia apa. Kan? Siang malam berdoa, mungkin dia doa tu untuk anak dia. Nampak? Dan korang yang dah mana berjaya tu jangan belagak. Jangan belagak. Sebab apa? Mungkin dalam kejayaan orang tu, ada doa orang yang kau sombong tu. Orang tu doa kat kau dah berjaya, kau sombong balik dengan orang yang doakan kau. Faham tak? Dan kita ni semua, setiap manusia ni ada masa masing-masing. Kalau kau tengok orang tu dah berjaya, masa dia dah sampai. Masa kau belum sampai. Kau cakap je lah dengan dia, tak apa bro, masa lu sudah sampai. Nanti masa gua sampai pula. Lu jalan dulu. Dan payment juga okey tuan. Nanti admin saya bagi link Faham tak guys? Ada soalan tak? Siapa yang duduk dalam situasi tu, dia akan faham apa saya cakap. Sebab saya pun sama je macam korang. Pernah lalu benda-benda macam tu. Jadi, apa saya lalu tu, saya cakap dengan korang. Setiap ujian ni dia ada level dia. Kalau korang lepas ujian level yang pertama ni, korang akan naik level kedua. Bila kau diuji balik level pertama, korang dah tak heran dah. Ni aku pernah lalu dulu. Sebab tu ada beza. Bila korang cerita, situasi yang korang lalu sekarang, dekat orang yang pernah lalu situasi korang, dia akan senyum je. Sebab apa? Dia pernah lalu situasi macam kau, sebab tu dia senyum. Dan dia boleh bagi the better advice untuk korang. Apa yang saya cakap ni, saya yakin kebanyakan korang semua lalui benda yang sama. Cuma situasi dia berbeza. Betul tak? Tapi, dia punya storyline dia sama. Macam mana nak push untuk konsisten dan cara buat 10 VT content? Nanti tuan masuk dalam tu, tuan tengok video 1.0, 2.0. Kat situ ada strategi yang terbaik untuk tuan start. Macam mana cara nak buat video yang paling cepat. Reply comment. Structure semua ada dah dalam tu. Sebab tuan dah bidas lah. Saya boleh cerita lah. Faham tak guys? Jadi takkan nak, soalan dia adalah takkan nak tunggu akaun bank korang kosong. Tumpang tengah ada ni lah tengah buat. Kena buat. Sekurang-kurangnya tak ada lah stres sangat, betul tak? Stres sebab apa? Nak buat-buat video, fikir duit tak ada. Buat-buat video, fikir duit tak masuk. Buat-buat video, fikir, alah aku buat video ni masuk RM1, RM2 je. Aku nak pakai RM10,000. Dia akan ada banyak benda setan-setan yang akan kacau korang ni. Confirm. Sebab tu korang nak buat video pun korang ragu-ragu dengan diri korang sendiri. Korang mesti tak boleh sleep call dengan Tuan Malim, penuh keinsafan. Betul tak guys? Saya yakin korang akan rasa benda tu. Kalau korang buat, time korang susah sekarang ni, korang buat affiliate, lagi mencabar iman. Sebab apa? Dia akan main dengan apa tau? Takkan aku buat benda yang RM1 bila nak kaya. Aku nak pakai RM10,000 ni, buat affiliate ni dulu, bila nak jadi? Sebab korang dah hilang
kepercayaan kat diri korang sendiri. Affiliate ni benda yang RM1, RM2. Saya yakin lah korang akan rasa macam tu. Sebab tu penting kalau tengah senang ni lah korang buat. Supaya tak ada perasaan macam tu. Kan? Tapi baguslah kalau korang boleh handle emotion tu. Tengah susah ni, dalam masa yang sama kau ragu-ragu dengan diri korang kan. Kau ragu-ragu dengan diri korang kan. Time ni kau nak lawan benda tu. Tak boleh aku kena buat ni. Kalau aku susah sekarang, aku tak buat, nanti akan datang lagi susah. Sama je. Baik aku buat daripada sekarang. Kurang-kurang aku susah 2 bulan, 3 bulan je. Bulan keempat aku dah senang lah. Faham tak? Ada suara toilet belakang, betul. Post 50 video okey, lagi bagus. Tapi jangan buat goyang-goyang yang tak ada otak punya. Buat goyang-goyang yang betul. Saya yakin korang pun sama situasi macam tu. PQP turun apa akan jadi? PQP turun, kita punya account susah nak push lah. Tapi akak boleh repair balik dengan video-video yang bagus. Ada sale. Nak join circle, klik link 3. Betul tuan? Tekan link 3. Tuan tu WhatsApp je. Tu WhatsApp. Duit tak ada, nak bayar hutang hari-hari rasa tak tenang. Semoga usaha affiliate. Memang betul. Sekarang ni korang buat memang tak nampak hasilnya. Maksud dia, kalau nak buat 50 video tu, biasanya kita akan buat cincai. Tapi jangan buat cincai. Buat dengan yang betul lah. Pastikan dekat dalam video tu ada banyak scene, ada effort. Jangan goyang-goyang macam tu je. Okay? Sebab tu, saya cakap dengan korang banyak kali. Jangan tunggu susah baru buat. Tengah senang ni sebenarnya buat. PQP turun sebab live banyak dekat yang bawah 4. Jangan buat lagi kat kedai-kedai macam tu. Cari yang elok. Faham tak? Okay? Time tengah ada ni lah kena buat. Kalau time tengah ada ni, korang rasa macam, tak apa lah, aku tengah best. Besok kau dah susah, nak buat lagi susah. Sebab kau akan bermain dengan suara-suara tadi tu. Aduh, macam mana ni Lepas tu korang akan mula cari jalan yang paling singkat, jalan yang paling senang, jalan yang paling mudah untuk korang gaya. Lama-lama korang buat tu sikit, tinggal. Buat ni sikit, tinggal. Buat tu sikit, tinggal. Sebab semuanya lambat gaya. Lama-lama tak jadi apa. Betul tak? Buat sini sikit, tinggal. Buat sini sikit, tinggal. Buat sini sikit, tinggal. Orang tu buat ni kaya, kau pun ikut. Orang ni buat ni kata boleh kaya, kau pun ikut. Lama-lama kau kembali balik kepada affiliate, sama juga kau kena start daripada kosong balik. Apa salah yang start je daripada sekarang, slow buat. Agak bermotivasi kita malam ni. Tak, saya cakap benda betul guys. Sebab bila Tuhan bagi saya laluan, merasai kesusahan macam tu dulu, jadi sekarang ni lah saya kena share dengan korang. Sekarang ni saya kena share dengan korang. Supaya korang nampak, aku tak boleh relax lagi ni. Kena buat. Boleh Ada soalan lagi? Jangan risau. Live ni saya akan letak kat YT. Kalau rasa terlepas, korang boleh tengok balik. Live ni dekat YT. Ada soalan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Dah, jangan menangis. Lap air mata, ambil tisu, lap air mata. Besok buat balik, okey? Sebelum tidur, pergi tengok bank account. Tengok, dah nak raya ni. Duit pun ada RM1 je. Pergi bangun terus buat video. Sampai sahur. Besok baru pergi kerja. Nak tidur, tengok bank account. Aduh, ada 150 je ni. Ada 7 hari nak ujung bulan. Besok pergi bazar habis lah ni. Okay. Selamat malam. Kita jumpa lagi. All the best Apa-apa cari saya kat link 3. Assalamualaikum guys.